Pernah tak terfikir, kenapa kita cuma ada 2 biji mata? Nampak biasa je, kan? Sebenarnya, ini hasil jutaan tahun evolusi. Kita akan bongkar rahsia pilihan evolusi ini. Lihat mata haiwan. Pemangsa macam harimau, matanya ke hadapan. Untuk fokus dan kunci mangsa, pandangan sempit. Mangsa macam rusa, mata di sisi kepala. Beri pandangan luas, kesan bahaya dari arah mana pun. Kenapa kita tak ada mata di sisi macam rusa? Jawapannya, persepsi kedalaman. 2 mata ke hadapan, otak bandingkan 2 imej berbeza. Ini cipta imej 3D. Penting sangat agakkan jarak, macam tangkap bola, panjat pokok. Tanpa ini, susah nak hidup. Evolusi pilih 2 mata di hadapan untuk manusia. Keseimbangan sempurna pandangan dan keupayaan nilai jarak tepat. Kita pandai merancang. 2 mata ini, kurniaan evolusi yang membentuk siapa kita. Ini memang pilihan terbaik.